Baiklah, topik seterusnya dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan sumber nadi bumi ataupun REE. Jadi hari ini apakah peranan Jabatan Tenaga Atom dalam REE ini yang merupakan satu sumber yang cukup berharga kerana banyak negara dia nak pergi ke satu tempat tersebut kerana ada kekayaan REE. Jadi apakah situasi REE di Malaysia ini? Jadi hari ini saya bersama dengan Puan Hajah Monalija Kostor iaitu Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Atom. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Saya kira topik ini sangat menarik kerana saya sudah pun lama mengikuti sebenarnya perkembangan isu REE ini bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia. Tetapi sebelum kita pergi kepada REE tersebut, sumber nadi bumi, kita nak fahamkan dahulu apakah fungsi Jabatan Tenaga Atom di Malaysia. Okey, terima kasih SPM kerana menjemput Jabatan Tenaga Atom pada pagi ini. Terima kasih Ridwan. So, Jabatan Tenaga Atom adalah badan kawalan dan kawal seliaan aktiviti tenaga atom yang melibatkan bahan radioaktif, bahan nuklear ataupun apa-apa yang mengeluarkan sinaran dan ion. Dan kawalan dilakukan secara pelisinan dan kami bertanggungjawab untuk menguatkuasakan Akta Tenaga Atom 1984, Akta 304, dan fokus kami adalah kawalan keselamatan kepada pekerja, orang awam dan alam sekitar daripada bahaya sinaran yang hadir daripada bahan radioaktif semula jadi yang wujud daripada aktiviti REE yang dijalankan. Jadi kalau kita berbalik kepada topik yang diberikan adalah nadi bumi dan juga keradioaktifan. Kita bercakap tentang nadi bumi itu sendiri, kepentingan nadi bumi. Kalau kita lihat sekarang pergaduhan antara kuasa-kuasa besar merebut Greenland adalah disebabkan oleh nadi bumi, kekayaan nadi bumi di Greenland tersebut. Kalau Amerika boleh dapat untuk bateri, sumber electrical vehicle dan sebagainya. Kalau di Malaysia, untuk kita memahamkan apakah yang kita ada, nadi bumi yang kita ada, kekayaan yang kita ada. Okey. So REE ini memang menjadi topik utama kerana dia adalah mempunyai ciri-ciri yang sangat unik sebenarnya. So dia mempunyai sifat konduktiviti yang tinggi, dia mempunyai sifat magnetik, mempunyai sifat optik yang sangat tinggi yang mana banyak digunakan dalam industri teknologi tenaga hijau pada hari ini. Dan teknologi tenaga hijau merupakan teknologi yang apa orang kata menjadi fokus kerana dia boleh membawa kepada peralihan kepada dunia bebas karbon. Dan dalam era hari ini REE banyak digunakan dalam kita punya telefon pintar, komputer riba, peranti elektronik pun banyak menggunakan REE. Malahan dalam peralatan perubatan juga banyak menggunakan unsur REE. Contohnya apabila kita menggunakan skrin digital untuk melihat kejelasan image dalam pemeriksaan perubatan. Dalam teknologi perubatan juga ada penggunaan REE dalam teknologi menggunakan MRI ataupun CT scan yang mana ia dijadikan sebagai ejen kontras untuk membezakan di antara tisu normal dan juga tisu yang mungkin mempunyai masalah. Jadi kerana demand ataupun keperluan yang sangat tinggi kepada teknologi ini berkaitan dengan REE, maka permintaan kepada REE ini menjadi sangat tinggi pada ketika ini. Dan dalam kita melihat penggunaan REE ini, aspek kawalan memang tidak dapat dinafikan dan ini dijalankan oleh Jabatan Tenaga Atom bagi memastikan bahawa pengurusan dan juga aspek keselamatan daripada dahan sinaran dapat dijalankan dengan berkesan bagi memastikan bahawa orang awam, pekerja sinaran dan juga alam sekitar terpelihara daripada dedahan sinaran yang mungkin mendatangkan bahaya kepada orang awam itu sendiri. Dan juga salah satu unsur yang paling terkait dengan REE yang terkait dengan radioaktif ini adalah uranium. Uranium ini banyak digunakan dan juga dicari dan juga digalak oleh kuasa-kuasa besar kerana ia boleh menghasilkan tenaga nuklear. Kalau di Malaysia pula bagaimana dengan REE yang terdedah dengan radioaktif dan sejauh manakah risiko yang kita hadapi? Betul Rizwan. So kalau kita bercakap mengenai REE, mengapa selalunya REE itu dikaitkan dengan radioaktif? REE selalunya dikaitkan dengan radioaktif sebab REE itu dihasilkan daripada aktiviti perlombongan dan hasil daripada perlombongan mengandungi bahan radioaktif semula jadi yang memang wujud secara semula jadi dalam kita punya batuan dan tanah. Dan antara bahan radioaktif yang wujud secara semula jadi ini adalah uranium, thorium dan juga kalium. Dan
Baharudin ini dikawal ya di bawah Akta 304 sekiranya dia melebihi had kawalan yang ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Atom. Dan di bawah Akta 304 kita menetapkan bahawa had kawalan bagi uranium 238 dan thorium 232 adalah 1 becquerel per gram ya. Yang mana kalau dia melebihi daripada 1 becquerel per gram dia punya keaktifan ya, keradioaktifan, maka dia akan dilesenkan di bawah Akta 304. Jadi di situlah peranan Jabatan Tenaga Atom bagi memastikan bahawa aspek keselamatan kepada orang awam, kepada rakyat, ya, kepada negara dan juga alam sekitar akan terpelihara melalui kawalan di bawah Akta 304. Dan di Malaysia bagaimana dengan industri REE ini? Kalau kita lihat di negara jiran kita ada banyak lomong-lomong haram sebenarnya. Tapi di Malaysia kita tak pernah dengar pun ada kes yang berkaitan dengan REE, radioaktif dan sebagainya. Untuk kita memahamkan situasi industri REE di Malaysia ni, di mana tahap kita sekarang dan di mana? So di Malaysia kita memang ada industri REE yang sangat aktif lah ya. Di beberapa negeri memang telah memulakan proses ya untuk menjalankan aktiviti REE, antaranya seperti Kelantan ya, Terengganu dan juga Kedah lah ya. Kemudian kita pun ada di Perak dan juga di Negeri Sembilan yang baru hendak berjinak-jinak dalam aktiviti yang berkaitan dengan REE. Dan sekiranya aktiviti tersebut yang melibatkan bahar radioaktif yang mempunyai keaktifan yang lebih daripada had kawalan yang ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Atom di bawah Akta 304, so aktiviti itu akan dikawal oleh Jabatan Tenaga Atom dan kita akan lesenkanlah di bawah Akta 304. Dan dalam hal ini, dalam hal pelesenan lah ya, Jabatan Tenaga Atom kami akan melakukan penilaian ya bagi tujuan pelesenan, sebab kawalan di bawah Akta 304 adalah melalui pelesenan. Kami juga akan melakukan pemantauan kepada dedahan sinaran kepada orang awam ya, memastikan bahawa orang awam tidak terdedah kepada bahaya sinaran. Kami juga akan melakukan pemantauan alam sekitar ya melalui analisa sampel ya kita ambil dari fasiliti yang menjalankan aktiviti REE. Kami juga akan melakukan pemeriksaan berkala ya bagi memastikan bahawa semua aktiviti REE yang tertakluk di bawah kawalan di bawah Akta 304 sekiranya melebihi daripada had kawalan yang kami tetapkan dijalankan dengan mematuhi kepada keperluan perundangan yang ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Atom. Sebab seperti yang saya nyatakan tadilah, fokus kami adalah keselamatan orang awam, keselamatan rakyat, keselamatan pekerja, keselamatan alam sekitar, kemakmuran negara. Jadi semua aktiviti itu perlu dijalankan dengan mematuhi kepada keperluan undang-undang yang ditetapkan. Kita faham bahawa REE memang unsur yang dicari ya, dan aktiviti itu perlu dijalankan, tapi pembangunan dan pemprosesan REE dia perlu seimbang dengan kawalan perundangan bagi memastikan bahawa tahap kepatuhan kepada keperluan perundangan dapat dipatuhi oleh industri yang terlibat dalam REE tersebut. Dan untuk pengetahuan kita semua, tahukah anda sebenarnya negara-negara di Asia Tenggara ini, Southeast Asian country, merupakan satu kawasan ataupun negara-negara ini kita ni yang paling banyak mempunyai REE dan merupakan pengeksport utama kepada kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan juga China. Kalau di Malaysia, apakah unsur-unsur yang kita ada yang kita biasanya ekspor? Sebab kita juga Malaysia merupakan pengekspor nadi bumi ini kepada kuasa-kuasa yang sebutkan sebentar tadi. Dia banyak unsur lah yang unsur REE yang memang kita menjadi pembekal kepada negara luar lah ya, yang memang sangat diperlukan di luar ya. Contohnya macam gadolinium yang memang banyak digunakan dalam aktiviti industri yang berteknologi tinggi untuk tenaga hijau dan sebagainya. Jadi pilihan kepada oleh kerana unsur yang yang bernilai tinggi ya, yang menyebabkan permintaan REE di Malaysia sangat tinggilah dan diperlukan oleh negara-negara yang melihat kepada unsur REE tersebut sebagai bekalan kepada negara tersebut. Pernah tak ada kes yang kita dari segi keselamatan ini mengancam orang awam? Setakat ini untuk aktiviti berkaitan REE kita tak ada lagi kes yang mengancam keselamatan kepada orang awam. Walau bagaimanapun langkah keselamatan kita perlu tekankan, perlu ambil kira supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini ya. So penjagaan diperlukan. Sebab itu kawalan di bawah Akta 304 perlu dijalankan. Dan kami sendiri di bawah Akta 304 ya, sekiranya aktiviti REE itu dijalankan dengan tidak patuh kepada keperluan perundangan yang ditetapkan ya. So kami boleh melakukan tindakan perundangan, contohnya seperti menggantung lesen ya, membatalkan lesen ya, dan kami juga boleh mengambil tindakan pendakwaan di mahkamah sekiranya sabit kesalahan. Sebab di pihak Jabatan Tenaga Atom ya,
aspek keselamatan pelindungan sinaran kita tak boleh nak kompromi, ya. Dan kita kena memastikan bahawa keseimbangan aktiviti pembangunan RE dia kena apa orang kata seimbang, ya, dengan keselamatan rakyat, kemakmuran negara, ya, dan juga keselamatan alam sekitar daripada dedahan daripada bahaya sinaran. Ada kemungkinan untuk kita membuka tapak-tapak baru ataupun lomba-lomba baru untuk kita mendapatkan REE tersebut, atau sumber nadi bumi ini, dan kalau hal itu berlaku, saya kira kita kena lihat dari aspek alam sekitar kita juga, bagaimana dari aspek itu juga. Betul. Memang ada usaha ke arah itu, tetapi untuk Jabatan Tenaga Atom kami akan menjalankan Radiological Impact Assessment ataupun RIA, ya, untuk memastikan bahawa sebelum aktiviti itu dijalankan kita telah melakukan pemantauan radiologi, dan semasa aktiviti itu dijalankan kita akan melakukan pemantauan berterusan, dan selepas aktiviti itu dijalankan kita akan melakukan pengurusan yang sebaiknya. Ini bagi memastikan bahawa kawalan kepada REE, ya, yang mengandungi bahan radioaktif yang berlebihan kawalan di bawah atas 304 dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan pengurusan kepada bahan radioaktif itu dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya yang patuh kepada peruntukan undang-undang di bawah atas 304. So kita tak maulah kerana kita mengejar untuk apa orang kata memperoleh REE, keselamatan rakyat terjejas. Kita tak maulah kemakmuran negara kita terjejas hanya kerana perkara tersebut. So pembangunan pengurusan REE dia kena seimbang, ya, dengan penjagaan alam sekitar, ya, kesihatan rakyat dan juga kemakmuran negara lah. Untuk kita memahami secara ringkasnya, radius antara Lombong dengan penempatan paling minimum berapa? Okey. So secara lazimnya kita memang ada macam buffer zone, ya. Buffer zone yang ditetapkan. So sekitar dalam 5 km macam tu kita akan tetapkan, dan kita akan melakukan pemantauan alam sekitar pun kita akan lakukan dalam jarak tertentu. Contoh macam 1 km daripada kawasan, 5 km, 10 km, 20 km. Ini bagi memastikan bahawa penduduk sekitaran dia tidak akan menerima dos yang melebihi daripada had yang dibenarkan untuk orang awam. Untuk orang awam, dos yang ditetapkan adalah 1 milisievert per tahun, iaitu berapa banyak dedahan sinaran yang boleh diterima oleh seseorang individu. So ada 1 milisievert per tahun. Jadi dengan cara itu kita dapat mengawal dedahan yang apa orang kata sepatutnya diterima oleh orang awam melalui pemantauan alam sekitar yang kita jalankan. Itu dia sedikit berkaitan dengan sumber nadi bumi di Malaysia dan kefahaman kita, apakah yang kita ada dan juga apakah peranan Jabatan Tenaga Atom dalam melindungi kita semua dari aspek keselamatan jika satu pelombongan itu dilakukan untuk kita mencari nadi bumi dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hajah Monalija Kasro, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Atom, kerana sudi berkongsi berkenaan dengan hal nadi bumi di Malaysia ini. Baiklah, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita akan ke Map Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Kita ke Map Malaysia sekarang.